Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Cahaya Incira binti Abdul Razak merupakan wartawan kru TV PSS ingin meminta maaf kepada Puan kerana telah mengambil masa Puan untuk bertemu Puan pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan ke soalan yang pertama. Adakah Puan sudah bersedia? Bersedia. Soalan saya yang pertama, bolehkah Puan memperkenalkan diri dan berasal dari mana? Boleh kongsikan? Boleh. Perkenalkan, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Afriani. Saya dari Indonesia. Terima kasih Puan atas perkongsian sebentar tadi. Kita teruskan ke soalan yang kedua. Apakah tujuan Puan datang ke KLCC pada hari ini? Boleh kongsikan? Tujuan saya hanya untuk berfoto, untuk membuat kenang-kenangan kalau saya pernah berkunjung ke Malaysia. Karena di sini kan salah satu ikonnya Malaysia juga. Terima kasih Puan. Mari kita teruskan ke soalan yang terakhir. Soalan saya yang terakhir, apakah perasaan Puan apabila dapat berkunjung ke KLCC pada hari ini? Boleh kongsikan? Boleh. Saya cukup senang karena taman ini bagus. Cantik, rapi, dan ya itu aja. Karena saya bahagia bisa membuat kenang-kenangan di sini. Kalau saya pernah berkunjung ke Malaysia. Terima kasih Puan. Ya. Untuk makluman Puan, hasil temu Puan ini akan kami terbitkan di TV PSS Al-Ghazali Channel. Saya doakan semoga Puan dipermudahkan urusan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Sekian, terima kasih.